Okey guys, helmet headset intercom T-Nicer G1 Ultra ni, korang boleh baca dia punya buku ni untuk tahu button-button dia tau. Sebab button-button dia agak lain sikit berbanding dengan helmet headset yang ada dekat pasaran. Tapi tak apa, mesin ni aku terangkan serba sedikit. Untuk nak onkan helmet headset ni, korang kena tekan button tengah ni dan juga button intercom ni serentak. Nanti dia akan keluar prompt berbunyi welcome to T-Nicer G1 Ultra bla 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 tu. Lepas tu kalau korang nak connectkan pertama kali dengan bluetooth handphone korang, korang kena tekan button tengah-tengah ni selama 5 saat sampailah dia keluar perkataan pairing dan barulah akan keluar dekat korang punya bluetooth tu dia punya nama G1 Ultra. So korang boleh connectkan dan boleh pair and then korang boleh terus gunakan macam biasa. Dan ini adalah bunyi yang korang akan dengar bila korang dengar lagu guna G1 Ultra T-Nicer ni. Memang sangat mantap tau bunyi dia, sedap sangat. Okey, aku play lagu. Sedap kan bunyi dia? So kalau korang tengah bawa motor, korang boleh dengar lagu ataupun dengar podcast ke. Jadi taklah bosan sangat masa korang bawa motor tu. Sambil korang dengar lagu, korang jangan risau sebab korang masih lagi dengar sekeliling dan korang boleh alert kalau ada kereta horn ke, motor horn ke, tak ada masalah punya. Kalau ada orang call, korang boleh tekan je button ni untuk akad call. Nak end call pun sama, tekan je button ni untuk end call. Masa korang tengah dengar lagu pula, kalau korang nak adjust volume, korang boleh pusingkan dia punya tombol ni ke depan ataupun ke belakang. Kalau korang nak pergi ke next song ataupun previous song, korang boleh tekan button dekat bahagian atas ni. Next song dan juga previous song. So dah habis guna, nak off kan sangat mudah. Korang boleh tekan je kedua-dua button ni, button tengah dan juga button intercom secara serentak dan dia akan off macam ni. Power off. Mantap kan? Bateri habis, korang cabut je connector belakang ni dan korang boleh terus charge menggunakan Type-C. Dia punya lubang sama je dengan connector pergi ke speaker. Kalau korang selalu tinggalkan helmet dekat motor dan korang punya rumah naik ke atas tinggi kan, korang boleh keluarkan je intercom ni daripada tapak dia, tekan button ni dan korang tarik ke atas, bawa ni sahaja pergi naik rumah dan charge. Bila dah penuh, pergi ke helmet balik dan boleh pasangkan semula begini. Mantap tak? Nak dapatkan link ada dekat bawah. T-Nicer G1 Ultra.